Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini saya nak berbicarakan berkenaan dengan satu lagi topik. Ni nak minta pandangan anda semua jugalah kan. Sebab sekarang ni dunia skuter. Dan berbagai-bagai orang kata skuter jenama dari China, Taiwan dan Jepun akan masuk Malaysia pada tahun 2026 ni. Jadi kita sebagai pengguna banyak sangat pilihan sekarang ni. Ada yang harga yang bangsawan dan ada juga harga yang mesra poket dan ada juga orang kata harga yang munasabah. Jadi kali ini saya nak kita kupas berkenaan isu ini. Sebab saya melihat kan sekarang ni zone test. Sebab saya memiliki zone test 350E dan sekarang ni akan datang zone test juga akan masuk version 2 iaitu 368K yang terbaru, 368G yang version pertama dah pun keluar dan version kedua akan masuk ke Malaysia selepas saya ataupun paling lambat pun bulan 6. Sebab sekarang ni kita dah pergi ke kilang zone test baru ni dah pun pasang. Okey. Sebelum ni saya dah mengutarakan satu isu berkenaan dengan skuter lah kan. Saya sebenarnya nak melihat okey, ada 3 atau 4 brand lah kan untuk CC yang 500cc. Okey, kemungkinan lah memang akan masuk juga zone test 552. Okey. Dan saya juga nak lihat progress lah untuk brand Kymco AK550 sebab sekarang ni pun dah masuk Malaysia dah 2 tahun. Daripada 65,000 sekarang dah turun ke 55,000. Nak sebut payah. Jadi pada peminat Kymco, inilah masanya untuk memiliki Kymco AK550. Dah turun harga dekat 10,000. Manakala T-Max CC pun 500cc juga tapi harga dia 75,000. Okey. Dan satu lagi saya lihat SADV 750 sekarang ni harga dia dah hampir 85,000 lebih. Dan ada orang jual sampai 90 ke 100,000 pun dia jual. Jadi saya ada pengalaman untuk memiliki Honda SDV 750 dan zone test. Team AK550 saya dah pernah cuba dan pihak Modernas dah bagi saya test selama seminggu. Jadi adalah sedikit saya dapat tahulah berkenaan dengan spek untuk Kymco. Dan saya juga sebelum ni memang peminat tegar Kymco sebab sebelum ni saya pakai Kymco 400i exciting. Jadi Kymco bagi saya tidaklah asing. Bagi saya lah, bagi setengah orang mungkin Kymco ni tidak famous di Malaysia tapi di luar negara famous. Begitu juga S1M TL500 kan, harga 40 lebih. Ada pakai CVT dan juga belting, rantai. Sekarang ni ramai yang membicarakan berkenaan dengan STG 400. Dia begini, kalau bagi saya lah kan, mana-mana skuter pun maintenance-nya agak tinggi sebab dia ada penggunaan CVT. Di kesemua yang saya lihat lah, kesemua brand-brand yang S1M, Yamaha, Kymco dan zone test menggunakan belting, CVT dan belting. Hanya SDV 750 saja pakai fully rantai. Kena faham hanya SDV 750 Honda yang pakai fully rantai. Dia tak ada CVT, tak ada minyak gear. Yang lain, zone test, Kymco, T-Max ni kan, Yamaha, semuanya CVT, ada minyak gear. Anda kena faham. Okey, mana yang terbaik di antara semua skuter ni? Itu yang bagi saya susah kita nak faham. Susah kita nak terangkan pada kawan kita kan. Hanya mereka yang pernah memiliki dan tahu saja kelebihan skuter-skuter ni. Tapi bagi saya
Honda SDV 750 walaupun harga dia bangsawan mahal, tapi dari segi maintenance rendah. Sebab dia tak ada service CVT, dia tak ada minyak gear, dia just tukar minyak hitam dan oil filter. Ada lagi lah, filter USA tu lah. Tapi walau macam mana pun, tengok penggunaan anda lah kan. SDV pun, dia ada kekurangan juga. Dari segi bagasi bawah pun tak besar. Dan kebanyakan saya lihat juga, memang betul, skuter-skuter besar ni, bagasi di bawah memang tidak begitu besar. Kimco ke, T-Max ke, TL ke, Honda memang bawah bagasi seat tu memang tak cukup besar. Berbanding dengan CC yang 350, 250 memang bawah dia cukup besar. Jadi kalau orang kata untuk letak barang, sangat orang kata berbaloi lah. Okey, saya melihat sisi, saya nak compare lah di antara Zontes 552, T-Max, dan juga Kimco dan juga SDV lah. Okey, walau macam mana pun gini, untuk Kimco AK50 dengan T-Max, dia maxi scooter, dan Zontes ni juga ada yang maxi scooter dan ada yang adventure scooter. Untuk 500, kita ada dua pilihan sajalah. Kalau untuk adventure, Zontes akan datang yang ada G, spek G, dan juga SDV 750. Kalau nak compare dengan 400, ada STG lah. 400. Walau macam mana pun STG ni ramai juga peminatnya. S1M ni ramai juga peminat sebab dia fully Taiwan. Saya sebab Zontes ni pihak kilang telah turunkan harga untuk pengguna. Contoh belting dulu 500 lebih. Turun lagi 400 lebih. 300 lebih. Dengan harga tu spare part dia tak sama je. Dealer-dealer je lebih kurang sama je. Jadi kita pengguna seronok lah. Jadi kita boleh pakai produk tu sebab harga dia tidaklah mahal spare part dia. Berbanding dengan produk-produk yang lain. Kebanyakan di sinilah kan harga ni kadang-kadang susah juga kita nak cakap. Ikut tukaran duit pun ada juga kan. Disebabkan shipping ada juga. Jadi macam Zontes kan. Zontes walaupun daripada China, tapi teknologi enjin dia bagus, spek dia bagus dan mesra poket lah. Walaupun bagi nak compare dengan Kapcai janganlah. Mana-mana skuter pun jangan compare dengan maintenance Kapcai. Memang jauh beza lah. Jadi tapi macam abah-abah macam kita ni kan nak buat kerja, nak tak barang apa semua, nak relax, nak auto. So skuter adalah pilihan. Okey, akan datang, saya percaya 2026 ni banyak skuter akan masuk Bosch lah. Okay, S1M dah masuk 2-3 biji dah, Cruisim ada, Adventure ada, kemudian Kimco AK50 masih menggunakan CC550, T-Max 500cc kan, kemudian Zontes kemungkinan akan datang 2 tahun lagi akan datang masuk 552, dan motor tu China lagi berlambat lagi kan, akan masuk Malaysia. Dan saya percaya semuanya kalau boleh nak skuter yang canggih, mantap dan berbaloi. Just hari ini untuk sharing saja, nanti saya akan cerita lagi, video akan datang setiap skuter-skuter dan kelebihan skuter-skuter yang kita akan bincang akan datang. Cuma hari ini saya nak bagi tahu pada semua, Kimco adalah antara skuter yang terbaik di dunia. Cuma di Malaysia agak kurang. S1M Taiwan memang dah lama masuk Malaysia, tapi harga sepatnya agak sedikit mahal, tapi barang berkualiti. Yang Yamaha semua orang tahu, Yamaha, S-Max, T-Max semuanya daripada Japan, dan orang kata harga juga terjangkau. Spare part luar pun banyak, cuma banyak yang OEM, faham saja, kualiti tak tahu lah macam mana. Dan juga Honda SCDV 750 harga bangsawan yang pastinya di luar bajet saya, walaupun saya dah pernah memiliki SCDV. Untuk kali ini saya mampu melihat saja, dan Zontes sekarang ini di antara feature yang baik bagi saya, enjin yang bagus, dan saya dah guna hampir 2 tahun lebih. Alhamdulillah, after sale dia menarik. Dan saksikan video ini akan datang. Hari ini share saja. Sampai Jumaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar pandangan saya. Terima kasih.